Apa antara faktor-faktor yang membuatkan diorang tak berjaya kekal hidup untuk turun ataupun untuk naik? Dia pelbagai sebab. Salah satu sebabnya of course keadaan badan kita semasa kejadian. Ya, katalah kebetulan macam 2023 kita bergerak ke puncak. Ya, saya bergerak ke puncak 16 hari bulan. Okey, 17 hari bulan saya sampai ke puncak. Lepas tu saya nak teruskan perjalanan saya ke Lhotse, saya tak boleh, saya terkandas. So terpaksa call untuk bantuan rescue daripada pasukan kita di base camp. Ya, bila kita call, mereka akan datang dalam masa beberapa jam, sehingga itu kita akan menghadapi masalah. Ya. Jadi bila berlaku tu, kita terpaksa minta bantuan. Dan kebetulan kita ada pasukan untuk membantu. Ada setengah orang tu mungkin dia tidak ada pasukan untuk membantu. So bila tak ada orang membantu, dia terpaksalah terima takdir yang mengatakan dia akan terkandas di sana. Tapi inilah cabaran dia. Bila kita mengambil cabaran, kita kena bersiap sedia untuk risiko yang yang paling ekstrim sekali. Risiko dia ni lah.